Wish, memang rare motor ni. Motor apa ni, geng? Ni dia Corvette 450 Rally. Jom kita tengok apa yang best. Abang-abang yang baru nak berjinak dengan off-road ni, tengok video ni sampai habis tau. Main dengan 449cc, single silinder dan juga liquid cool. Motor ni performance dia memang padu bang, sebab dekat Rally Dakar pun dia boleh settle. Ni Rally Dakar pun dia boleh settle. Setakat nak off-road kat Malaysia ni easy lah. Nama pun motor off-road kan. Of course lah, fuel tank capacity 30 liter. Tapi ada 3 tempat untuk isi minyak dekat bahagian belakang ni dengan bahagian depan ni. Takut jenuh tak larat isi minyak je. Suspension pula fully adjustable, main dengan upside down form. Dekat belakang pula pakai monoshock. Geng-geng yang kurang ketinggian ni boleh lah adjust. Geng, tengoklah piston dia ni besar mana. Belum masuk saiz exhaust lagi. Tayar depan ada single disc brake. Tu piston caliper. Saiz tayar pula 90-90-21 inci. Saiz tayar belakang pula 140-80-18 inci. Main juga dengan single disc brake, single piston caliper. Tayar CST main dengan jenis multi purpose. Nak buat atas jalan raya pun sesuai juga. Next, tengoklah bahagian depan ni. Memang nampak sangat unik dan main siap dengan windshield. Meter bukan calculator tau. Meter main dengan TFT color. Sebelum tu, of course lah kita belanja puji motor ni. Nak tengok Ida review motor apa lagi? Komen je dekat bawah tau. Dah tengok video ni, jangan lupa like, follow, share. Until next review. Bye-bye. Assalamualaikum.